مرحبا بكم، أنا باسل محمد. الآن نتعلم عن 7 اضطرابات الكلام. أولا تأخر الكلام. تأخر الكلام lewat bertutur, lambat bertutur, lambat bercakap. ثانيا تخلف العقل. تخلف العقل terencat akal, atau bahasa sopannya kekurangan keupayaan intelektual. ثالثا تأتأه. تأتأه gagap, kita gagap bila bercakap. Saya macam nak makan rabi'an lajlajah. Lajlajah gigiran, gigil cakap. Khamisan khankhana. Khankhana sengau. Sengau, dia bercakap suaranya keluar daripada hidung. Saya mau makan ayam sama itu nasi Arab mandi. Nasi itu sos. Sadisan lasghah. Lasghah pelat. Bila dia nak bercakap huruf al tidaklah sempurna. Nak sebut sesuatu huruf tidak sempurna. Dia nak cakap huruf al jadi L. Hari ini hari Rabu. Wa akhiran ihtibasul kalam. Ihtibasul kalam, hilang pertuturan akibat sakit. Contohnya masalah saraf. Dia tidak mampu untuk keluarkan suara bagi bertutur. Hadza faqat minni, ini sahaja daripada saya. Syukran jazilan, terima kasih banyak-banyak. Bahasa Arab, bahasa Rasul kita. Mari kita bersama ikutinya. Basil.